Pagi hari kedua bermula dengan suasana nyaman di Castle Hotel Ocean Flower Island. Sarapan pagi kami sederhana tetapi menyelerakan, dengan hidangan halal yang disediakan mengikut standard hotel bertaraf 5 bintang. Hari ini lebih istimewa kerana kami semua mengenakan pakaian seragam berunsurkan Hainan, menambahkan lagi seri perjalanan. Selepas bersarapan, aktiviti bergambar menjadi agenda utama. Setiap sudut hotel yang cantik, unik, dan penuh gaya santai menjadi latar kenangan. Saya sendiri tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama Datuk Seri Dr. Muhammad Khalid Harun, Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia, MATA, sambil mengabadikan naskah pertama terbitan saya, Bro Bersajak. Momen berharga ini diakhiri dengan sesi bergambar beramai-ramai di hadapan Memorial Hotel yang ikonik dengan lambang singa bersayap. Kita berada di mana? Castle Hotel Ocean Flower Island. Kesini mengambil masa hampir 2 jam setengah, ditemani panorama indah Hainan yang terbentang di sepanjang perjalanan. Setibanya di kawasan Nanshan, keterujaan jelas terasa melihat keluasan dan keindahan landskapnya. Sebelum melangkah masuk, ada antara kami yang singgah di gerai kecil berhampiran pintu masuk, mencuba aneka minuman berasaskan kelapa yang disediakan dengan cara unik dan persembahan menarik, menjadikan permulaan lawatan ini lebih segar dan berwarna. Selepas menikmati minuman kelapa di luar kawasan, kami semua bergerak masuk ke ruang legar yang luas sebelum ke destinasi utama. Ruang legar ini sendiri sudah cukup memukau, dengan pelbagai sudut menarik untuk dijadikan latar bergambar. Suasana meriah, penuh dengan pelancong dari pelbagai negara. Untuk memasuki kawasan Nanshan Cultural Tourism Zone, tiket berharga RM150 seorang dikenakan kepada pelancong. Namun bagi warga emas berusia 70 tahun ke atas, masuk adalah percuma. Selesai melalui kawasan tiket, kami melangkah masuk ke dalam kompleks utama Nanshan, yang ternyata begitu luas dan menakjubkan. Nanshan Cultural Tourism Zone terletak di bahagian barat daya Sanya dan mula dibangunkan pada tahun 1998, sempena ulang tahun ke-2000 agama Buddha di China. Nama Nanshan sendiri bermaksud Gunung Selatan, melambangkan kedamaian, kebahagiaan dan umur panjang menurut falsafah Buddha. Kompleks seluas lebih 50 km persegi ini bukan sahaja terkenal dengan keindahan landskap, tetapi juga menjadi pusat budaya, agama dan pelancongan yang penting di Hainan. Di kiri dan kanan laluan, deretan kedai menjual pelbagai cenderahati dan barangan perhiasan. Suasana ibarat sebuah pekan kecil yang hidup, penuh warna dan tarikan. Pada ketika ini, rombongan kami berpecah mengikut kumpulan masing-masing untuk meneroka serta merakam gambar kenangan. Walaupun masa yang diberikan hanya sekitar 2 jam, setiap saat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengabadikan pengalaman di lokasi yang cukup ikonik ini. Aktiviti kami bermula dengan bergambar di hadapan 2 arca naga yang tersegam indah di pintu masuk utama Nanshan Cultural Tourism Zone. Dalam budaya Cina, naga melambangkan kuasa, kebijaksanaan, serta perlindungan. Simbolik 2 naga di sini seolah-olah menjadi penjaga pintu gerbang, menyambut setiap tetamu yang hadir dengan penuh kebesaran dan keagungan. Nanshan Cultural Tourism Zone bukan sekadar sebuah destinasi pelancongan biasa. Sejak dibuka pada tahun 1998, kawasan ini telah menerima pelbagai pengiktirafan berprestij. Antaranya, ia diiktiraf sebagai destinasi pelancongan 5A oleh Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan China, taraf tertinggi dalam industri pelancongan negara itu. Selain itu, Nanshan juga memenangi anugerah Scenic Spot terbaik China serta disenaraikan sebagai salah satu 10 destinasi budaya dan spiritual terkemuka di China. Semua pengiktirafan ini mengangkat Nanshan sebagai ikon budaya, keagamaan dan pelancongan antarabangsa. Bergambar di hadapan 2 naga ini menjadi permulaan yang bermakna sebelum kami semua meneruskan langkah kebahagiaan dalam kawasan Nanshan yang penuh dengan keindahan seni, budaya dan nilai spiritual. Aktiviti kami diteruskan dengan merakam kenangan di satu sudut yang begitu menarik perhatian, kawasan di mana para pengunjung menulis hajat dan doa mereka.
Di sini, tergantung ratusan kertas kecil berbentuk bujuh dan hati, beraneka warna, lengkap dengan loceng kecil yang digantung bersama. Tradisi menulis hajat ini dipercayai dapat membawa tuah, melindungi keluarga, dan memberi keberkatan dalam kehidupan. Setiap warna kertas sering dikaitkan dengan makna tertentu. Merah melambangkan keberanian dan cinta, kuning untuk kesejahteraan dan kejayaan, manakala hijau pula dikaitkan dengan kesihatan serta kehidupan yang harmoni. Sepanjang perjalanan menuju ke patung Dewi Guanyin yang tersergam indah, laluan kami diwarnai dengan kehadiran arca-arca batu yang berdiri megah di kiri dan kanan. Patung-patung ini bukan sekadar hiasan, tetapi melambangkan tokoh penjaga atau arhat dalam ajaran Buddha, Luohan, ataupun Vajrawaryas yang dipercayai melindungi laluan suci dan memberi keberkatan kepada setiap pengunjung yang melangkah masuk. Setiap patung diukir dengan penuh ketelitian, menggambarkan watak yang gagah dengan wajah serius, seolah-olah menjaga keamanan dan ketertiban di sepanjang perjalanan rohani ini. Simbolik kewujudan mereka adalah untuk mengingatkan manusia agar sentiasa berhati-hati, berdisiplin, dan berpegang pada kebaikan ketika menuju destinasi yang penuh makna. Tidak jauh dari kolam air terjun, mata kami terpaku pada sebuah monumen agung, patung Dewi Guanyin setinggi 108 meter, yang berdiri megah menghadap Laut Cina Selatan. Patung ini siap dibina pada tahun 2005 selepas lebih daripada 6 tahun pembinaan, menjadikannya antara patung Dewi Guanyin yang tertinggi di dunia dan lebih tinggi daripada patung Liberty di New York yang hanya mencecah 93 meter. Dewi Guanyin ini dibina dengan ilham daripada ajaran Buddha Mahayana, khususnya watak Bodhisattva Avalokitesvara, yang dalam bahasa Sanskrit bermaksud dia yang mendengar jeritan dunia. Patung ini memiliki 3 wajah, menghadap ke daratan Hainan, ke Laut Cina Selatan, dan ke dunia luar. Setiap arah membawa simbolik tersendiri, perlindungan masyarakat setempat, keselamatan pelaut, dan kedamaian sejagat. Angka 108 pula bukanlah angka biasa. Ia mewakili 108 penderitaan manusia dalam falsafah Buddha yang harus diatasi menuju pencerahan. Usai menghabiskan masa di Nanshan Cultural Tourism Zone yang penuh dengan nilai sejarah dan spiritual, kami meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, sebuah restoran halal terkenal di sana. Restaurant, and you see that sign in Sanya. That's white and red inside. That sign. Okay. That means halal. Oh, I see. Yeah, every halal restaurant have that sign. You can enter. All the halal restaurants. This is. And the Sundays must be good. Yes. And this is Xinjiang restaurant. Restoran ini mengetengahkan masakan tradisional masyarakat Uyghur dari Xinjiang, dengan aroma rempah yang cukup unik. Hidangan utamanya, depan ji atau ayam kuali besar, menjadi tarikan utama di sini. Gabungan ayam yang dimasak dengan kentang, lada benggala dan pelbagai rempah pedas yang memberi rasa asli ala Xinjiang. Bagi pelancong Muslim, restoran seperti ini bukan sahaja menjanjikan pengalaman kulinari halal yang menyelerakan, tetapi juga peluang untuk merasai sendiri kepelbagaian budaya yang wujud di tanah besar China. Dari suasana hiasan dalaman yang berinspirasikan budaya etnik Xinjiang hingga ke layanan mesra, setiap pengalaman makan di sini memberi kenangan yang tersendiri. Perjalanan kami di Sanya tidak lengkap tanpa singgah di sebuah masjid bersejarah, iaitu Masjid Selatan Sanya, atau dikenali Qingjian Nansi. Terletak di Huihin Village, masjid ini telah wujud sejak era dinasti Song, lebih 900 tahun yang lalu. Masjid ini pernah melalui detik sukar, khususnya ketika revolusi kebudayaan, namun dibangunkan semula pada tahun 2013. Kini, dengan keluasan hampir 4,500 meter persegi, ia mampu menampung sehingga 3,200 jemaah pada satu masa. Seni bina Islam di sini berpadu indah dengan sentuhan tradisi Cina. Dari pintu gerbang hingga ruang solat, semuanya melambangkan kesinambungan iman dan budaya. Masjid Selatan Sanya bukan sekadar tempat beribadah. Ia adalah simbol kewujudan komuniti Muslim di bumi Hainan, yang terus mekar sejak berabad lamanya. Dalam perjalanan menuju ke bas, langkah kami terhenti seketika. Pandangan Datuk Seri Muhammad Khalid tertarik pada sebuah kedai milik Muslim tempatan. Di situ, satu pertemuan tak disangka-sangka berlaku. Dua wanita Hainan yang pernah mencari rezeki di Malaysia menyambut kami dengan senyuman penuh mesra.
是马来西亚。这个是取决于女方。 Dalam tutur kata mereka, terjalin kisah tentang pengalaman bekerja di tanah air kami, perbezaan budaya, suasana hidup, dan rindu yang masih berbekas. Saat itu kami sedar, betapa eratnya persaudaraan yang lahir daripada satu ikatan akidah dan rasa kemanusiaan. Walau terpisah lautan, jiwa dan hati tetap dekat. Pertemuan singkat ini kami abadikan dengan sekeping gambar, bukan sekadar kenangan perjalanan, tetapi tanda persahabatan yang menghubungkan dua dunia. Perjalanan kami diteruskan lagi ke sebuah jidong bernama Sanya Judong, Yan Sheng Huo Chaoshi, iaitu pasar raya komuniti yang terletak di Tianya, Sanya. Di sinilah kami diperkenalkan kepada inovasi unik berasaskan arang, bahan yang biasanya dianggap sisa, namun diolah menjadi fabrik yang lembut, menyerap air dan mesra kulit. Lebih menarik, arang ini bukan sekadar digunakan untuk kain. Ia turut dihasilkan menjadi kertas lap meja yang boleh digunakan berulang kali, pakaian dalam lelaki dan wanita, hinggalah ke kasut kesihatan. Setiap penerangan disampaikan penuh semangat dengan demonstrasi menarik, membuka mata kami tentang kreativiti tempatan yang luar biasa. Sebagai kenangan, ada antara kami tidak melepaskan peluang membeli produk-produk arang ini dengan harga istimewa. Bukan sekadar cenderamata, tetapi pengalaman berharga yang kami bawa pulang dari Tianya, Sanya. Setelah seharian menjelajah tempat bersejarah dan budaya di Sanya, kami menikmati makan malam agak awal di restoran halal King Pen Hui, yang terletak di daerah Tianya. Restoran ini menjadi pilihan ramai pelancong Muslim kerana keaslian cita rasanya serta suasana yang begitu menenangkan. Di pintu masuk, lampu tanglong biru berderet menghiasi ruang hadapan, menandakan kehangatan sambutan buat setiap tetamu. Di dalam restoran, hiasan dinding menampilkan ilustrasi chef Muslim sedang menguli mi dan menyediakan hidangan tradisional, seakan membawa kami ke suasana dapur rumah Hainan yang sebenar. Antara menu yang dihidangkan ialah ikan kukus sos masam manis, ayam tumis halia, sop susu soya ala Hainan, sayur kailan goreng bawang putih, daging lembu masak kicap pedas, dan sayur campur bersama kulit hitam. Walaupun rasa masakannya mengekalkan identiti Hainan, ada sentuhan cita rasa yang begitu dekat di hati, seakan mengingatkan kami pada masakan kampung di Malaysia. Makan malam ini bukan sekadar mengisi perut, tetapi juga menjadi ruang untuk kami berkongsi pengalaman, ketawa bersama dan merakam kenangan indah sebelum berangkat menonton pementasan teater terkenal di daerah Jiang, yang menjadi penutup aktiviti malam kami di Sanya. Usai menikmati makan malam yang menyelerakan di restoran halal King Pen Hui, perjalanan kami diteruskan ke destinasi yang cukup istimewa di kota Sanya, Sanya Romance Park, lokasi persembahan Megas Sanya Chiang Gu Cheng Grand Theatre. Perjalanan menuju ke taman ini terasa seperti melangkah ke dunia lain. Dari pintu masuk, kami disambut oleh suasana meriah dan penuh warna. Deretan lampu neon, bunyi muzik, dan aroma makanan jalanan memenuhi ruang udara malam. Di dalam kawasan taman ini turut menempatkan Yuzhou Ancient City, sebuah replika kota purba yang menjadi tarikan utama pelancong. Suasana di sini bagaikan membawa kami menelusuri masa silam, bangunan bergaya klasik, lorong-lorong kecil dengan ukiran tradisional, dan pelbagai sudut yang sesuai dijadikan latar bergambar kenangan. Selain keindahan seni binanya, terdapat juga deretan kedai yang menjual cenderamata, snack tempatan, hasil kraft tangan dan makanan ringan. Setiap penjuru taman dipenuhi dengan aktiviti, ada penjual yang sibuk melayan pelanggan, ada juga pelukis yang mengabadikan wajah pengunjung dalam lukisan karikatur. Menjelang waktu persembahan, suasana semakin hidup dengan pertunjukan sampingan di sekitar kawasan luar teater. Para pelakon berpakaian kostum tradisional berarak sambil menari dan berinteraksi dengan penonton, menghidupkan semangat festival yang memujakan. Sorakan penonton bergema apabila muncul persembahan api, di mana penari mengawal bola api berpusing-pusing di udara dalam rentak muzik tradisional yang rancak. Pementasan ini menjadi pembuka tirai yang sempurna sebelum kami melangkah masuk ke dalam dewan utama. Di sinilah, dalam kemegahan Sanya Kiang King Grand Theatre, kami bersedia menyaksikan sebuah persembahan yang bukan sekadar hiburan, tetapi satu perjalanan menelusuri sejarah dan jiwa Hainan yang sebenar. Lampu dewan perlahan-lahan dipadamkan. Hanya cahaya lembut dari pentas memancar, menandakan bermulanya persembahan agung, The Romance of Sanya. Dari saat pertama,
penonton dibawa mengembara ke zaman purba Pulau Hainan, tanah yang kaya dengan legenda, keberanian dan cinta. Langit maya di pentas terbuka, memperlihatkan suasana desa nelayan di tepi laut Yojo, tempat bermulanya kisah cinta antara seorang pahlawan dan gadis tempatan yang menjadi nadi cerita ini. Gabungan teknologi pentas berputar 360 darjah, pancaran visual 3D, dan kesan bunyi surround jadikan setiap babak terasa hidup. Air terjun buatan mengalih di tengah pentas, disulami dengan cahaya biru yang menggambarkan lautan Hainan yang mempesona. Babak demi babak membawa kami melalui zaman kegemilangan suku Li dan Mio, peperangan mempertahankan tanah air, serta semangat setia dalam percintaan yang melampaui masa. Setiap gerakan penari menggambarkan emosi dari kesedihan hingga kebanggaan, dari perjuangan hingga pengorbanan. Di bahagian tengah persembahan, irama muzik berubah rancak, menggambarkan kemunculan pedagang laut dan budaya campuran yang pernah mewarnai sejarah Hainan. Penonton terpukau apabila layar pentas seakan terbuka luas, menampilkan pemandangan kapal besar yang berlayar ke tengah dewan menggunakan teknik ilusi optik dan pencahayaan moden. Klimaks persembahan menyentuh hati, kisah cinta dua insan yang terpisah oleh peperangan tetapi disatukan oleh semangat dan doa. Latar bunyi laut bergelora berganti dengan cahaya keemasan, melambangkan harapan dan kebangkitan. Tepukan gemuruh penonton memenuhi dewan sebaik tirai penutup dilabuhkan. Wajah-wajah penonton, termasuk kami sendiri, jelas terpancar kekaguman dan rasa terharu. Persembahan The Romance of Sanya bukan sekadar kisah cinta, tetapi simbol bagaimana Hainan mengekalkan warisan dan budaya leluhurnya dalam dunia moden. Sebuah malam yang bukan hanya indah di mata, tetapi juga menyentuh jiwa. Malam semakin larut, namun aura keindahan persembahan masih segar dalam ingatan kami. Langkah demi langkah keluar dari Sanya Chiang Gu Cheng Grand Theatre. Suasana di luar taman masih meriah, lampu berwarna-warni berkelipan. Hari ini benar-benar istimewa. Bermula dengan kembara spiritual di Nanshan Cultural Tourism Zone, lawatan ke Masjid Selatan Sanya, diikuti pengalaman unik di Kilang Kain Arang, dan diakhiri dengan malam penuh magis di Sanya Romance Park. Setiap destinasi bukan sekadar tempat persinggahan, tetapi membawa makna dan kisah tersendiri tentang keindahan budaya, perpaduan, dan penghargaan terhadap ciptaan Tuhan. Bagi kami, Sanya bukan sekadar destinasi pelancongan. Ia adalah tempat yang mengajar erti keseimbangan antara alam, budaya, dan manusia. Dan di sinilah, malam kedua di Pulau Hainan ditutup dengan penuh rasa syukur dan keindahan yang sukar digambarkan dengan kata-kata. Bersambung ke hari ketiga jelajah budaya dan alam di timur Pulau Hainan.